Assalamualaikum. Ramai orang tertanya-tanya, adakah mereka patut ambil anak angkat atau tidak? Terutama apabila mereka tak mampu mendapatkan suria. Sebenarnya persoalan tu pernah diutarakan oleh isteri saya sebelum kami berkahwin lah. Kalaulah dia tidak mampu mendapatkan anak, macam mana? Kenapa dia tanya begitu? Kerana dia cakap dia terbaca yang mana si suami tersebut oleh kerana isteri tak dapat anak, ada yang berpisah dan ada juga yang berkahwin dua. Jadi dia tanyalah persoalan tu kepada saya. Apa jawapan saya? Jawapan saya pada waktu tersebut adalah, saya cakap, saya bagi masa sehingga kita berumur 35 tahun. Kalau kita hit umur 35 and masih gagal mendapatkan anak, saya cakap dekat dia, okay, let's go ambil anak angkat. Tapi dia cakap, tu bukan anak kita. Saya cakap, kenapa? Yelah, tidak ada darah daging. Saya suka dalam hidup buat thought experiment. Maksudnya saya suka buat simulation dalam minda saya sebelum saya nak buat sesuatu keputusan. Jadi saya tanya dekat dia, katakanlah kita ada anak and suatu hari, suatu kita melahirkan anak kita telah tertukar dan kita hanya tahu yang anak kita tu telah tertukar setelah 30 tahun. Saya nak tanyalah dekat awak, awak nak anak angkat yang dah dijaga selama 30 tahun atau nak tukar balik anak kandung tadi tu walaupun kita tak pernah jaga, tak pernah kenal, setelah 30 tahun? So nak pilih yang mana? Dia cakap apa? Dan saya tanya ramai orang sebenarnya soalan teori ni, dan semua jawapan termasuk isteri saya, dia orang akan jawab akan pilih anak angkat. Tapi bukankah tadi cakap takkan nak anak angkat, mesti nak anak kandung? Kenapa tiba-tiba berubah? Sebab kita dah jaga selama 30 tahun. Oh, jadi maksudnya emotional connections yang telah terbina adalah lebih penting daripada darah daging. So maksudnya anak angkat tidak pernah menjadi sebuah isu at the first place. So sebab itulah saya dengan mudahnya saya memberitahu kepada isteri saya, baca tempang, kita akan dapatkan anak angkat kalau tidak berjaya mendapatkan anak sendiri. Lagipun terlalu ramai anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan tanpa kasih sayang mak ayah. So saya simple je pemikiran saya, dan saya suka buat keputusan berdasarkan thought experiment saya. Dan barulah saya decide. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan buat lagi next video. Bye-bye.